Yap. Soal jawab. Okeylah. Kakak goreng ya. Jangan jawab. Siapa? Oh, orang tu. Ada jalan. Tu jalan tu. Naik pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada panel juri yang bijaksana, tuan-puan moderator, penjaga masa dan hadirin sekalian. Pada pagi ini kami dari Kumpulan Inovatif dan Kreatif Sufi mewakili Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB UMS Kampus Antarabangsa Labuan ingin membentangkan proyek inovasi kami yang bertajuk Sistem Tempahan Ruang PPIB Bookings, Transformasi Digital Pengurusan Ruang PPIB CAL. Kita mulakan dengan ringkasan eksekutif projek kami yaitu PPIB Bookings. Bidang inovasi kami ialah inovasi penyampaian perkhidmatan. Kategori inovasi ialah inovasi penambahbaikan. Hasil inovasi ini adalah pemrosesan kelulusan tempahan dicapai dalam masa 24 jam. Tahap kepuasan pelanggan adalah sangat berpuas hati. Kos adalah minimum kerana proses tempahan dilakukan secara e-borang dan menggunakan sumber sedia ada seperti Microsoft Booking and Google Sites yang percuma. Kaedah yang digunakan ialah sistem aplikasi PPIB Bookings secara atas talian yang boleh diakses di mana-mana dan pada bila-bila masa. Impak inovasi ini ialah pertama, mencapai penjematan masa dan peningkatan kecekapan proses kerja. Kedua, menyokong kelestarian atau inisiatif Go Green. Impak ketiga adalah meningkatkan ketulusan dan accountability
Dan keempat terakhir, inovasi ini menyokong kepada transformasi digital UMS. Sebelum kami menjelaskan inovasi kami dengan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan ahli kumpulan SUPI. Ahli kumpulan SUPI terdiri daripada Puan Nuraini Samsu selaku Ketua Kumpulan. Seterusnya bagi jawatan kuasa pengumpulan data dan maklumat terdiri daripada Dr. Siti Halimah Putung, Cik Nur Syafiqah Sapan, dan Puan Subeda Sodin. Bagi multimedia dan pembangunan digital terdiri daripada Puan Siti Nurul Aisyah Abdul Hamid, Cik Siti Aisyah Ramli, dan Puan Nurul Ain Zulkifli. Seterusnya saya sendiri Cik Mazlan bin Majidi, Dr. Jasman Bandar, dan Puan Rafida Surin berperangan untuk tugas khas dan teknikal. Berikut merupakan carta organisasi PPI Bikal dan kedudukan ahli SUPI. Misi kumpulan kami adalah untuk mewujudkan persekitaran kerja yang efisien dan sistematik. Misi kami pula adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang cepat, tepat, dan mesra pengguna. Oleh itu, slogan kumpulan kami adalah sabar dan usaha faktor inspirasi SUFI. Seterusnya saya menyerahkan kepada Puan Subeda untuk pembentangan seterusnya. Untuk maklumat semua, PPIB yang disambung serta bangsa lawan PPI Bikal telah dibuka sejak tahun 1999 dan terletak di atas 6 bangunan menara UMS Baru. Pada awal penubuhan, PPI Bikal hanya mempunyai satu bilik mesyuarat sebagai ruang bersama. Namun, pada tahun 2024 terdapat penambahan kemudahan iaitu bilik mesyuarat PPI Bikal yang berada di atas 6, bilik gapura yang berada di aras 6, dan bilik mukayan yang berada di aras podium 1 bangunan podium. Dan ini menimbulkan perbezaan sistem atau rekod penggunaan yang jelas dan bersistematik. Seterusnya, kita pergi ke pernyataan masalah. Pernyataan utama yang kami hadapi terbagi kepada dua, yaitu pertama, proses tempahan manual dan tidak sistematik. Permohonan tempahan ditulis pada papan putih menyebabkan kehilangan atau kekeliruan maklumat. Seterusnya, kekeliruan accountability pegawai dalam proses tempahan menimbulkan kelewatan dan mengganggu kelancaran pelaksanaan, dan kelulusan yang bergantung sebelumnya kepada pegawai tertentu mengakibatkan kelewatan proses. Pernyataan masalah kami yang kedua adalah pengurusan rekod dan laporan tempahan tidak teratur, yakni rekod dan laporan tempahan uang tidak disimpan secara sistematik. Oleh itu, maklumat mudah hilang atau terpadam. Kemudian, tiada penyimpanan rekod berpusat untuk tujuan dan senakan semula. Oleh itu, laporan statistik penggunaan dan tahap permintaan sebenar sukar dikenal pasti. Seperti yang diterangkan tadi, sebelum ini proses tempahan ruang dilakukan secara manual seperti yang dipaparkan, yaitu penggunaan kaedah lama penulisan pada papan putih, dan kaedah yang kedua penempahan secara berbuku tempahan. Mari kita ke slide selanjutnya, yaitu significant project. Proses inovasi ini menyokong berbagai dasar dan agenda strategik, yaitu pertama, inovasi ini menyokong dasar kerajaan rukun Malaysia Madani. Yang ketiga, yaitu daya cipta. Kedua, inovasi juga memenuhi plan strategik UMS 2023 hingga 2027, yaitu KRA 7 transformasi digital dan KRA 9 kampus hijau. Terakhir, inovasi ini juga memenuhi matlamat pembangunan mampan SDG 17, yaitu SDG 9
industri, inovasi dan infrastruktur, dan SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Selanjutnya, mari kita ke analisis punca masalah. Kami menggunakan dua kaedah untuk menganalisis punca masalah, iaitu carta Pareto dan 5W1H. Melalui carta Pareto, kami mengenal pasti punca masalah dengan menilai kekerapan isu yang berlaku dalam tempahan ruang vertikal. Berdasarkan carta ini, terdapat 6 kategori masalah yang telah dikenal pasti. Berdasarkan analisis, kategori tiada maklum balas atau notifikasi, tiada maklumat tempahan dan rekod hilang adalah merupakan 3 punca utama yang menyumbang kepada 80% masalah yang dihadapi. Apabila 3 kategori masalah utama ini dapat diselesaikan sekaligus dapat menyelesaikan keseluruhan masalah. Kita ke kaedah kedua untuk menganalisis masalah kami ini ialah menggunakan kaedah 5W1H. Kami menggunakan grafika 5W1H untuk menjawab persoalan W yang pertama, iaitu apa masalah yang dihadapi. Ianya bertujuk kepada proses tempahan ruang secara manual. Kaedah ini tidak efisien dan boleh menyebabkan kesilapan. Bagi elemen Y, iaitu mengapa masalah ini berlaku. Masalah ini terjadi apabila berlaku pertambahan ruang yang perlu diuruskan oleh vertikal tanpa disokong sistem tempahan yang efisien. Ketiga, where, di mana masalah ini berlaku. Pastinya berlaku di pusat pengetahuan ilmu dan bahasa, pusat antara bangsa labuan. When, bila masalah ini sering berlaku. Masalah berlaku setiap kali tempahan ruang dilakukan, terutamanya ketika terdapat banyak program yang dijalankan secara serentak. Seterusnya, who, siapa yang terlibat. Pensyarah sebagai pengguna dan staf pentadbiran yang perlu mengurus jadual tempahan dan penyelarasan aktiviti. Bagi persoalan how, bagaimana masalah menjejaskan organisasi. Berbagai masalah berlaku seperti keliruan dan pertinggian jadual, melambatkan proses kelulusan, mengurangkan tahap kepuasan pengguna, serta menjejaskan imej profesional dan kecekapan. Mari kita ke slide selanjutnya, iaitu Objective Project. Objective Project ini adalah untuk membangunkan dan melaksanakan sistem tempahan ruang PID bookings bagi menggantikan proses manual tempahan ruang PID card. Objektif yang kami memenuhi konsep SMART. Yang pertama, spesifik. Mereka bentuk dan melaksanakan sistem tempahan ruang PID bookings sebagai pengganti kaedah manual bagi penggunaan tempahan ruang PID card. Kedua, measurable, iaitu boleh diukur, mengurangkan pertindihan tempahan sebanyak 80% dan mempercepatkan kelulusan permohonan daripada 3 hingga 5 hari kepada 1 jam kerja, yakni 24 jam selepas pelaksanaan. Ketiga, boleh dicapai. Projek dilaksanakan oleh kumpulan KIK dengan kerjasama dengan ICT, pentadbiran dan pengguna menggunakan sumber sedia ada universiti. Elemen yang keempat, relevan. Inovasi ini menopang transformasi digital UMS dan meningkatkan kecekapan pengurusan sumber fasiliti universiti. Dan tempoh, iaitu terikat masa, siap dibangunkan dan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan bermula dari tempoh pembangunan cadangan projek KIK. Selanjutnya saya serahkan kepada Puan Siti. Oleh yang demikian, inovasi dan penyelesaian yang dicatatkan oleh kumpulan kritik dari inovasi SUPI adalah mempermudah sistem tempahan atas talian yang dinamakan PID bookings. Jika anda lihat di sini, ini adalah kaedah yang terdahulu. Ini adalah betul. Selepas inovasi, sistem ini menunjukkan
menunjukkan sistem ini bertujuan untuk menggunakan keputusan dan meningkatkan kecakapan penggunaan ruang. Gantt chart ini adalah Gantt chart yang dipaparkan pelaksanaan projek. Pembentukan kumpulan pada perbincangan projek bermula pada Disember. Pada Januari hingga Mac bermula kajian data belakang dan kumpulan data dan sisi pemrosesan input dengan FAI yang dijalankan pada bulan Mac. Pada bulan Mac hingga Ogos, kumpulan kami telah menganalisis masalah dan seterusnya berbincang untuk pembangunan cadangan penyelesaian bermula Mei hingga September. Pada Ogos hingga Oktober, ujian dan pelaksanaan telah dilaksanakan. Pada bulan Oktober, kumpulan kami telah menjalankan kajian selidik penggunaan PIB bookings. Hasil kajian selidik digunakan untuk pemantauan dan penilaian dan pengumpulan data berkesan. Akhir sekali adalah rangka penyediaan laporan air dan pembentangan. Seterusnya, proses pembangunan PIB booking menggunakan sumber sedia ada bagi minimumkan kos. Yang pertama, Microsoft Bookings menggunakan aplikasi sedia ada dalam sistem Microsoft 365 yang dilanggar, dan kedua dalam nama Google sebagai buka depan. Ini merupakan langkah-langkah penting dalam pelaksanaan projek yang bermula dan dari penggunaan aplikasi PIB Bookings hingga projek untuk menambahkan pada masa depan dan memastikan aplikasi PIB Booking berfungsi dengan baik. Next, seterusnya silakan. Jika kita lihat di slide kita sekarang berada di penilaian dan pelaksanaan. Setelah sistem PIB booking ini dilaksanakan, kami dapati terdapat perbandingan yang menunjukkan perubahan yang sangat ketara. Mari kita lihat dari segi kaedah, kita lihat tempahan manual yang tradisional bertulis di papan putih pada kebanyakan, dan kita dapat di buku tempahan. Namun selepas projek ini dilaksanakan, kita menggunakan sistem aplikasi PIB booking secara atas talian. Okey, kita lihat dari segi pemrosesan. Pada awalnya kita menggunakan selama 3 hari kelulusan untuk memproses kelulusan tempahan. Namun setelah projek ini dilaksanakan, kita dapati pemprosesannya lebih laju 24 jam. Lepas tu dari segi sebelum ini kita lihat tahap kepuasan pelanggan kurang berpuas hati, dan selepas projek ini dilaksanakan kami dapati tahap kepuasan pelanggan sangat berpuas hati. Lepas tu boleh dilihat dari segi kos. Kos yang sebelum ini kita gunakan kertas dan dakwat seperti yang telah saya berikan kepada tuan dan puan juri tadi, itu adalah penggunaan kami menggunakan sistem yang lama, dan pada sistem yang baru pula kosnya adalah minimum kerana menggunakan sumber sedia ada, iaitu secara atas talian. Okey, kita teruskan kepada faedah dan impak projek. Apabila kita ke bahagian ini, kita dapati projek kami ini adalah penjimatan masa dapat meningkatkan kecakapan proses kerja. Lepas tu kita boleh lihat daripada kita menyokong kelestarian Go-Green dengan KRA Green Campus. Kemudian faedah yang kami lihat pada projek kami ini adalah kelulusan dan accountability, dan kami menyokong kepada transformasi digital UMS. Yang paling membuatkan kami dapati impak luar jangka. Lepas kami dapati impak yang tadi kami dapati ada 2 impak luar jangka selepas sistem ini dilaksanakan, iaitu penyerahan proses kunci ruang vertikal lebih efisien, dan impak luar jangka yang kami dapati adalah sistem pengurusan aset dan inventory ruang vertikal lebih sistematik.
penggunaan, perluasan, penambahbaikan sistem PIB booking ini. Tolonglah sebarluaskan penggunaan sistem ini kepada semua kedutaan dan eskal dan pengguna luar. Kemudian menjadikan sebagai garis panduan SOP bagi sistem tempahan ruang di vertikal berpotensi menjadi contoh kepada sektor lain yang masih menggunakan kaedah konvensional dan terlibat dalam penambahbaikan ruangan kota dalam booking Microsoft Booking. Pada kesimpulannya, Booking menawarkan solusi tempahan ruang yang lebih sistematik, menjimatkan penggunaan kertas, cepat urusan serta mengelakkan pilihan terbaru. Sekaligus, inovasi ini meningkatkan kecekapan kerja dan menjadikan urusan lebih efisien. Mari kita tonton video penggunaan aplikasi PIB Bookings. Tempahan luar. Senang betul. Sekarang kita boleh tempah online melalui PIB Bookings. Jom anda tunjukkan dengan. Okey. Untuk pertama, dimasuk PIB untuk mengakses ruang tempahan di PIB Bookings. Seterusnya, anda akan dibawa ke laman PIB Bookings. Di sini, anda boleh melihat senarai ruang yang tersedia dan memilih ruang yang paling sesuai dengan keperluan dan tujuan penggunaan anda. Langkah kedua, pada bahagian penukaran ini anda dipendaki untuk ruang. Pilih ruang yang ingin anda ubah. Contohnya, bilik mesyuarat atau bilik dapura atau bilik empayar. Seterusnya, pilih tarikh dan masa yang anda ingin gunakan ruang tersebut. Isikan nama penuh dan alamat email anda dengan tepat. Pastikan anda tandakan kotak persetujuan sebagai tanda anda bersetuju dengan syarat yang dibutuhkan. Akhir sekali, klik butang Book untuk menghantar tempahan anda. Tempahan anda akan disemak dan email pemesan akan dihantar selepas itu. Langkah ketiga, sila tunggu email pembesaran tempahan dalam tempoh 24 jam. Email tersebut akan mengandungi nombor PIN untuk kotak kunci yang terletak di pintu ruang. Gunakan nombor PIN tersebut untuk mengambil kunci bagi akses ke ruang yang telah ditempah. Oh, mudah dengan mudah. Okey, saya dah tempah. Oh, jangan saya tempah nanti. Terima kasih. Bukan soal jawab. Selamat pagi. Ini kepada Ketua Suri kerana percaya menghasilkan ataupun menambah baik tempahan pendidikan. Jadi daripada slide yang saya nampak ni, daripada objek dari measurable boleh diukur, saya nampak di sini adalah dia mengurangkan pertindihan sebanyak 80%. Jadi yang 20% tu macam mana nak selesaikan? Adakah dia untuk future enhancement ataupun adakah dia tidak boleh diselesaikan untuk projek sekarang ni? Assalamualaikum dan selamat pagi. Sistem PPIB Booking ni adalah versi yang pertama. Jadi pada masa akan datang kami akan menambah baik dengan menambahkan sistem nota. Dengan adanya sistem nota ini kami mungkin dapat menyelesaikan 20% lagi. Hal ini kerana PPIB mempunyai kelas yang masanya berbeza. Jadi sistem nota itu adalah penting untuk menyelesaikan 20% pertindihan. QA ini adalah booking untuk syarah saja ya, bukan pelajar? Buat setakat yang pertama adalah untuk staf PPIB KAL sahaja dulu dan kemudian kami akan buka kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Saya ada beberapa soalan lah. Tapi untuk pemandangan saya tengok ini kan macam ada komen. Oke kan, jadi saya fokus kepada pemetaan yang mana. Oke, yang pertama. Pertama saya coba tanya dulu lah. Tanya sebab kamu ada membangunkan sesuatu penyampaikan lah daripada kita tengok yang sekarang saya dapati secara manual kan. Persoalan aplikasikan kan itu karya yang baik lah. Tentu sudah disentuh karena saya. Oke, untuk saya tadi saya nampak macam ada kalau kamu tengok yang 4 pernyataan masalah. Saya nampak sana pernyataan masalah itu ada 2. Pertama itu proses tempahan manual dan tidak sistematik. Kedua itu pengurusan rekod dan laporan tempahan tidak teratur. Jadi kamu punya masalah yang utama ini mana satu? Dua-duanya yang utama ataupun kamu sebenarnya KIK ini dia kena decide mana satu masalah yang paling utama yang kamu mau selesaikan. Nah begitu. Kamu juga saya ingat macam ini senarai masalah kah ataupun memang dua ini adalah yang paling utama? Sebenarnya bila ada sistem penambahan yang tidak efisien, terjadilah masalah utama iaitu proses tempahan manual dan tidak sistematik. Tapi dalam masa yang sama terdapat juga masalah berbangkit bila kita tidak ada sistem yang efisien itu. Jadi masalah utama adalah masalah yang pertama dan masalah kedua itu adalah masalah yang berbangkit disebabkan masalah pertama. Oke, jawaban yang bagus. Jadi yang pertama itu adalah masalah yang paling utama lah. Oke, itu akan datang. Kalau boleh kamu highlight yang pertama. Yang kedua ini memang kita paham kalau kamu sudah buat perubahan, memang kita nampak sudah yang kita tackle benda-benda lain. Tetapi kamu kena tackle dulu yang pertama, paling utama. Kalau KIK ini memang kamu kena utamakan benda yang satu masalah saja untuk kamu selesaikan. Memang bila kamu buat satu sistem atau apa penyampaikan, dia akan menyelesaikan apa lagi masalah lain kamu punya tidak perasaan mula-mula. Untuk akan datang biar satu. Oke, yang seterusnya. Sorry pada saudara. Oke, untuk KIK untuk makluman kumpulan dan yang lain kan, saya menjudi mengikuti break pemarkahan yang ada lah yang disediakan. Jadi saya tengok yang pertama kan macam sayang lah kalau tidak dimasukkan. Jadi ada yang macam boleh action, maksudnya action. Oke, banyak. Oke, untuk yang sebenarnya untuk yang 4 kamu untuk latar belakang kumpulan dan juga pelibatan pihak pengurus kan, kamu ada penerangkan yang 4 pembangunan mewujudkan kumpulan apa segala. Tapi untuk marka yang saya akan bahas sepertinya kena bagi orang pernyataan. Ada tak setiap kita orang pernyataan? Ada simpan sini. Dalam lampiran. Oh, oke. Di sini tidak ada. Ada teman-teman saya tidak. Oke lah, nanti saya marka ekstra lah. Sepatutnya borang tuh desain oleh kamu punya ketua jabatan lah, betul lah. Oke, disokong. Jadi saya bagi marka kamu penuh untuk itu saja. Itu ada marka kita. Oke, itu satu. Yang kedua tadi saya mau tengok ada part yang kalau kita paham yang carta Pareto. Coba ke carta Pareto, pelaksanaan proyek. Yang ada carta gancang. Oke. Kalau kamu rasa ini betul? Secara kasarnya kami cuba sebab yang ini rancangan awal. Sebab dia kan tanya rancangan, jadi kami cuba ikut secara. Betul lah, dia memang rancangan. Cuma saya nampak sini dia macam rancangan saja, dia tidak pelaksanaan. Paham tak maksud saya? Dia maksudnya ada pecahan.
maksudnya dia tabel warna biru itu kan rancangan. Besok di bawah itu pelaksanaan. Kamu contohnya di depan kamu merancang sekian-sekian. Betul tidak akan berlakunya kamu punya perencanaan itu? Maksudnya pelaksanaan. Begitu. Itu ganjalan. Oke. Sebab inilah menentukan kamu punya proyek itu berjalan lancar atau tidak. Ada soalan lagi? Boleh lagi? Cuma yang betul berarti. Oke, last. Untuk Raja Pareto. Raja Pareto tadi saya nampak yang 80-20 itu kan. Oke. Untuk makluman, kalau kita guna Raja Pareto ini kita guna untuk benda-benda yang sebelum. Selepas itu nanti patutnya di belakang tadi setting di slide belakang macam tiada yang gandingan dia macam selepas. Dia betul ada perbandingan Raja Pareto sebelum dan selepas. Oh ya, saya rasa patutnya ada metode. Ya. Yang ini hanya kami gunakan untuk analisis punca masalah lah. 80% of principle. Sebab itu yang hasil dalam 80% ni hasil daripada analisis masalah tu lebih ke yang first dulu. Jadi tapi cadangan Wan yang tentang yes saya ambil itu memang tak ada dia punya kesinambungan sebaik betul. Kita nampak itulah itu konsep perencanaan Sabta Pareto begitu. Begitu. Jadi untuk akan datang kalau ada rezeki bertanding di luar kena letak itu. Oke. Saya ada soalan